Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita sambung kepada analisa PRN Johor 2026. Kita akan lihat lebih detail apa yang telah berlaku tuan-tuan, di mana seluruh bangsa Johor, sama ada Melayu, Cina maupun India, semua telah bersepakat untuk menolak Pakatan Harapan. Mereka juga menolak Perikatan Nasional dan menolak bersama. Dan mereka menolak secara total. Secara total. Yang sokong, yang tak menolak pun hanya Saki-Baki lah, penyokong DAP itu. Seperti di Skudai. Yang lainnya semuanya telah menolak. DAP, tolak PKR, tolak PAN, tolak PAS, tolak Bersatu, tolak Bersama. Dan kadar penolakan itu amat memalukan parti-parti tersebut, tuan-tuan. Jadi, kita lihatlah peningkatan undi yang diperolehi oleh Barisan Nasional di seluruh Johor. Betapa ketaranya peningkatan undi itu menunjukkan rakyat Johor memberikan sokongan padu tak berbelah bagi kepada Barisan Nasional dan mereka menolak Anwar Ibrahim. Ini adalah isyarat bahawa mereka menolak Anwar Ibrahim, mereka menolak Muhyiddin Yassin, mereka menolak Rafizi Ramli. Inilah manifestasi apa yang telah berlaku, tuan-tuan. Jadi di Don Rengit, BN meningkatkan kemenangan daripada 1,900 PRN lalu kepada 10,800. Walaupun Puan Azhar Kashim menyeru pengundi-pengundi di situ mengundi Pakatan Harapan, tapi semakin Puan Azhar Kashim membuat seruan itu, semakin ramai penduduk Rengit balik ke kampung untuk mengundi Barisan Nasional, tuan-tuan. Daripada 1,900 kepada 10,800. Tuan-tuan bayangkan berapa beza tu. 9,000 undi meningkat di Rengit, tuan-tuan. Di Macap. Macap, tempat Menteri Besar, sebelum ini beliau menang 6,500. Pada kali ini beliau menang 15,375. 15,375, tuan-tuan. Peningkatan 9,000 undi. Beliau menguasai 80% undi di Macap. Saingannya pula hanya mendapat 19% saja. Mujur tak hilang deposit, tuan-tuan. Menteri Besar ini dapat 80% undi di Macap. Tuan-tuan bayang, mana pernah berlaku dalam sejarah negara? Tak pernah berlaku, tuan-tuan. Calon dapat 80% undi. Tapi telah berlaku. Di Benot, daripada menang 5,800 PRN yang lalu, kali ini menang 15,700. Hampir 10,000 meningkat. Itu saya cakap, penolakan besar-besaran secara total rakyat Johor terhadap parti-parti Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Bersama. Tuan-tuan, dengan pejuang-pejuang pun rakyat tolak. Pejuang pun bertanding satu aja, digambil, hilang deposit, tuan-tuan. Macam Bersama tu bertanding 15, semua hilang deposit. Perikatan Nasional pun bukan lebih baik dari Bersama pun, lebih kurang Bersama aja Perikatan Nasional tu. Banyak hilang deposit, tuan-tuan. Pakatan Harapan pun banyak hilang deposit. Tanding 56, menang hanya 8, tuan-tuan. Yang hilang deposit pun banyak. Kerajaan persekutuan bertanding boleh hilang deposit. Tuan-tuan bayanglah.
Ini seolah-olah nak jadi macam Johor, macam Kelantan dengan Terengganu juga ini. Mana rakyat Kelantan menolak Pakatan Harapan secara total. Dia tolak Barisan Nasional secara total kan. Begitu juga Terengganu, Kedah kan. Jadi di Johor, rakyat Johor pula dia tolak Perikatan Nasional PAS secara total. Dia tolak juga Pakatan Harapan secara total. Di Bukit Pasir, ini kerusi panas. Sebab dia terletak dalam Parlimen Pagu. Ahli Parlimennya Muhyiddin Yassin. Dalam Parlimen Pagu hanya ada dua aja Dun. Bukit Pasir dan Bukit Kepong. Tuan-tuan. PRN lalu Barisan Nasional menang 198 undi. Pada kali ini mereka menang dengan majoriti 7,600 undi. Bukit Pasir, tuan-tuan. Maunya tak menangis tu calon bersatu Bukit Pasir. Menangis, tuan-tuan. Dulu UMNO menang 198. Dia ingatkan, bersatu masuk dapat menang 20 undi pun cukup kan. Tapi rupanya 7,600 undi kalah. Di Serom, lagi menarik tuan-tuan. Dulu UMNO menang 699 undi di Serom, Indonesia. Tapi kali ini calon puteri UMNO menang 9,400. Daripada 699 atau 700 dulu, kali ini 9,400 tuan-tuan. Bayangkanlah. Berapa ribu tu tuan-tuan? 8,000 lebih peningkatan. Itu saya cakap tadi, penolakan secara total oleh keseluruhan bangsa Johor. Melayu, Cina, India tolak Pakatan Harapan, tolak Perikatan Nasional. Perikatan Nasional hilang deposit, tuan-tuan. Di Semarang, dulu UMNO BN menang 5,800. Kali ini mereka menang 14,600. 9,000 peningkatan. 9,000 ni banyak, tuan-tuan. Peningkatan 9,000 ni banyak. Parik Yani dulu UMNO menang 294. Kali ini menang 7,620. Peningkatan 7,000 lebih. 7,300 lebih tuan-tuan di Parit Yani. Parit Yani ini dulu pernah dipegang oleh Aminul Huda 2018. Dia menang majoriti 4834. Aminul Huda tuan-tuan. Aminul Huda ini ahli parlimen kan. Aminul Huda lah pemimpin amanah yang garang baru-baru ni tuan-tuan. Aminul Huda lah, kita jangan lupa nama-nama PAN ini. Dia lah yang garang. Sebelum PRN Johor ni. Nak bincang dengan UMNO ni, nak pakat dia ni PRN macam mana, nak bagi kerusi itu ini. UMNO tak setuju, kita lawan UMNO. Minta jawatan ketua kampung di Johor. UMNO tak bagi. Minta jawatan ahli majlis daerah. Tak dapat. Nak PRN bersama-sama dengan UMNO tak layan. Kalau macam itu kita lawan aja UMNO semua sekali. Itu sebablah Anwar cakap apa? Kita lawan semua 56 kerusi. Dipukul sudah, dipenjara sudah. Sekarang budak-budak pula nak main dengan kita. No way. Kita lawan semua 56. Inilah 56 lah ni tuan-tuan. Tempatnya pernah jadi kubu PAN Aminul Huda 2018 kan. Hari ni kalah 7,620 tuan-tuan. Di Parit Raja, tak ketinggalan Parit Raja. Dulu UMNO menang 4,219. Kali ini menang 13,576. Tuan-tuan. 9,000 tu. Tuan-tuan bayang satu naik 9,000.
Ada yang 80% pun ada bagi UMNO PN dekat Macap. 80% tuan-tuan. Mujur Masjid Malik tak bertanding kat Macap. Kalau tidak, hilang deposit Masjid Malik. Tuan-tuan jangan ingat pelakon ni apa kering, apa basah, apa kering, apa basah, apa pula sangat. Dia pun tak berani bertanding dekat Macap. Dia lagi Puteri Wangsa. Jadilah dia calon tunggal PKR dalam Dewan Undangan Negeri Johor. Eloklah tu tuan-tuan. Parit Raja 4,000 jadi 13,000 lebih. Mahkota 5,000 dulu, kali ni 16,600. Bayangkan, 5,000 dah jadi 16,000. Tak 11,000 peningkatan itu. 9,000, 11,000, 9,000, 9,000, 11,000 tu terbayar. Ditolak secara total ini. Di Kahang, lagi menarik ini. Dulu UMNO menang 6,600. Kali ini UMNO menang 12,000. Peningkatan 6,000 tuan-tuan. Majoriti 12,000 tuan-tuan bayar. Kalau majoriti parlimen 12,000 tu tak berapa nak pelik. Sebab pengundi parlimen tu ramai. Tapi kalau dah majoriti di Dun menang 12,000 ini kira tak tahu nak cakap lah, memang pupus lah tuan-tuan. Bukan setakat Perikatan Nasional pupus, bukan setakat Bersama pupus, dengan Pakatan Harapan tu pupus. Kalau saingannya menang majoriti 12,000 macam yang berlaku pada kali ini. Di Tenggaru, Tenggaru. Dulu BN menang 1,356. Dulu kali ini menang 15,258. Macam mana dulu menang 1,000 sekarang 15,000? Adalah drama tu tuan-tuan. Ada drama lah tu. Jadi saya ceritakanlah drama apa yang berlaku, macam mana boleh berlaku. Dulu 1,000 sekarang dah 15,000 kan. Dulu yang masuk Tenggaru tu MIC kan. 2018 MIC masuk, MIC menang 5,765. 2018, 2022 calon yang sama, parti yang sama menang hanya 1,300, merosot daripada 5,007 dah jadi 1,003. Jadi Barisan Nasional teliti ini benda. Kalau dia letak lagi calon yang sama, MIC yang sama di Tenggaru, harus dia kalah. Jadi dia masuk UMNO di situ. Itu sebablah baik-baik menang 1,300 dah jadi 15,000. Dia ini sama dengan Gambir tuan-tuan. Dia sama dengan Gambir ini. Tenggaru dengan Gambir tu dia punya drama dia sama. Nanti kita tengok Gambir tuan-tuan. Gambir ni satu-satunya kerusi yang kemenangan UMNO merosot. Yang saya nampak tak ada kemenangan UMNO tu merosot di semua 56 kerusi tu kecuali di Gambir. Sebab apa boleh merosot pula? Adakah itu adun Gambir itu tak bagus? Bukan tuan-tuan. Sebab dia ada kena-mengena dengan MIC. Ada cerita dia tu berkait dengan MIC tu. Sebab tu dulu menang banyak, hari ni menang sikit. Dia terbalik berbanding Tenggaru. Tenggaru dulu menang sikit, hari ni menang banyak. Sebab MIC dah keluar daripada situ. Raven 2018 Raven menang 5,000. 2022 Raven menang 1,000. Hari ni Raven dah keluar. Raven pergi ke Melah tuan-tuan. BN hantar Raven pergi ke Melah. Jadi Raven ni adun dua penggal lah. Ni masuk kali ketiga. Dia menang di Kemelah. Jadi Tenggaru, Gambir, Kemelah. Ni. Tiga tu dia berkait MIC tuan-tuan. Jadi sebab MIC dah tak masuk Tenggaru, UMNO masuk, pengundi Melayu pun turun beramai-ramai memberikan sokongan kepada UMNO. Itu sebablah menang 15,200 majoriti tuan-tuan. Panti dulu menang 5,800, kali ini menang 18,900.
Bayangkan. 5,000 dah jadi dekat 19,000. Bayangkan. Tak 13,000 lebih. Undi meningkat 14,000. Peningkatan besar. Itu bermakna penolakan total terhadap Pakatan Harapan Perikatan Nasional. Majoriti parti 18,900. Kurang sikit aja 19,000, tuan-tuan. Penolakan total kepada Anwar Ibrahim. Penolakan total kepada Anthony Loke dengan Komeng. Penolakan total kepada Muhyiddin Yassin, Nadia Wang, tuan-tuan. Penolakan total. Jadi semua yang tersebut itu kena sedar diri lah. Kena muhasabah diri, sedar diri, jangan nak berlagak sangat, jangan nak perasaan bagus. Macam Presiden PEN tu, Boria Pulau Pinang kan. Saya sudah lama dalam politik, saya nak bagi amaran kepada pihak-pihak yang kita tak boleh lawan. Kita hanya bertanding melawan parti-parti. Jangan pula kita kena melawan orang-orang yang kita tak boleh lawan. Nak bagi amaran kepada TMJ, kono-kono Boria Pulau Pinang, tuan-tuan. Boria Pulau Pinang pakar membuat buih sabun. Pakar membuat buih sabun, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang orang panggil dia mat sabun. Sebab dia memang pandai buat buih sabun. Bagi amaran pada TMJ. Halah, tak tahulah. Lepas ni apa nak jadilah pada diri saya pun tak tahu nak bayar lah, tuan-tuan. Mujahid Yusof dah ketawa. Dah seronok duduk belakang pintu, belakang dinding. Ketawakan mak sabun, tuan-tuan. Sebab mak sabun dia tekan Mujahid Yusof. Orang-orang Mujahid Yusof dia tekan. Dia tak bagi Mujahid Yusof tu bangkit, bongkar kan. Jadi biar Mujahid Yusof tu kena kurung macam gitu. Satu jawatan pun Anwar tak bagi Mujahid Yusof. Padahal Mujahid Yusof tu timbalan Presiden PEN, parti komponen utama dia. Satu jawatan pun Mujahid Yusof tak diberi oleh Anwar Ibrahim. Mujahid Yusof dah kena tekan, kena kurung dah. Sebab tu ini hari Mujahid Yusof pun berdekah-dekah dia ketawakan mak sabu, tuan-tuan. Macam Lee Guok Eng ketawakan Anthony Loke dengan Komeng, dekah-dekah. Guok Eng ketawa ini, tuan-tuan. Guok Eng dengan Mujahid Yusof lah orang yang paling seronok sekali dengan keputusan PRN Johor ini. Tuan-tuan jangan tak tahu. Di Pasir Raja Pasir Raja Adam Baba menang Dr. Adam Baba. Daripada dulu 4,800 menang 12,446. Di Sedili dulu menang 5,600, kali ini menang 16,000. Tuan-tuan. 16,213. Peningkatan 10,000 lebih 11,000. Ini perkara luar biasa lah. Ini yang tak nak disebut oleh Anwar Ibrahim, tak nak disebut oleh Amirul Syari, tak nak disebut oleh Zaliha Mustafa. Hari ini mana Zaliha Mustafa nak lari, tuan-tuan? Dulu orang tanya dia Tita Aidin, dia lari setahun lebih. Dia jorok, tuan-tuan. Dia pengurusi PKR Johor. Mana dia nak lari? Zaliha Mustafa tu berapa hari dia nak lari? Jadi kita pun agak Anwar Ibrahim pun jangan lari. Dia masih Perdana Menteri Malaysia, jangan lari dulu. Kalau lepas PRU 16 pun jangan lari pergi Turki, pergi Mesir, pergi mana-mana, tak payah, duduk aja Malaysia. Jangan lari, tuan-tuan. Di Johor lama dulu menang 6039, kali ini menang 16,344. 16,344. Peningkatan 10,000 undi. 10,300 undi meningkat di Johor lama, tuan-tuan. Kawasan orang Melayu tolak Pakatan Harapan secara total. Dia tolak PKR, tolak PEN.
Secara total, dia juga tolak Perikatan Nasional secara total. Nanti kita tengok siapa yang dah deposit dekat mana. Itu maknanya ditolak secara total. Ini bangsa Johor telah memberikan isyarat yang jelas kepada seluruh negara. Jadi pada hari ini, seluruh rakyat Malaysia, seluruh negara sedang bersukaria, telah bersyukur, telah berasa lega. Kata kali Samad pun lepas ini pengundi akan berasa lega, akan berasa lapang. Selepas Pakatan Harapan menang, tak perlu nak bayar tol. Kata Saifuddin Nasution pun, itu tanda terima kasih kita kepada rakyat yang telah mengundi kita. Kita akan turunkan harga minyak, apakan tol, kata Saifuddin Nasution, tuan-tuan. Jadi hari ini, seluruh rakyat Malaysia pula telah berasa lega, lapang, bersyukur. Sebab warga Johor telah menolak Pakatan Harapan. Khususnya, warga Johor juga telah menolak Perikatan Nasional. Jadi seluruh negara yang lega, tuan-tuan. Sama ada di Negeri Sembilan, Melaka, Perak, termasuk juga di Sarawak pun lega, tuan-tuan, pada hari ini. Dengan apa yang ditunjukkan oleh pengundi-pengundi di Johor. Penawar. Dulu menang 7,500. Kali ini menang 15,700. Majoriti. Bukan jumlah undi, tuan-tuan. Yang saya baca ni bukan jumlah undi, tapi jumlah lebih. Undi lebih daripada saingan yang terdekat. 15,000, tuan-tuan. Tanjung Surat, 15,000. Dulu menang 5,600. Kali ini menang 15,642. Tuan-tuan bayang, menang 15,000. Ada yang menang 20,000 pun ada, tuan-tuan. Ini dok ni bukan parlimen. Kalau parlimen menang 15,000, 20,000, tak heran. Tak heran, tuan-tuan. Sebab pengundi kat situ mungkin 100,000, 120,000. 140,000 pengundi. Jadi kalau menang 20,000, tak heran. Tapi ini dok pengundi 40,000, 50,000. Kalau majoriti 15,000, memang heran. Penawar sudah Penawar 15,000, Tanjung Surat 15,000. Tiram BN menang 28,000, tuan-tuan. Berbanding 5,000 dulu, kali ini Tiram BN menang 28,255. Padahal pada 2018 dulu Pakatan Harapan menang 8,000. 2018 masa Bujang berlagak, masa Zulkifli Ahmad berlagak tu, masa Aminul Huda berlagak dekat Johor tu, tuan-tuan. Masa Suhaizan Kayat berlagak tu, masing-masing Saifuddin masa Salihuddin Ayub tengah berlagak dekat Johor tu 2018 tu, Pakatan Harapan menang 8,000 ditiram. Hari ini, Pakatan Harapan kalah ketinggalan 28,000. Tuan-tuan bayang, kemenangan majoriti 28,000. Undi majoriti, tuan-tuan. Di Permas. Lagi sakan. Permas. Daripada menang yang lalu 7,900, hari ini menang 29,500. Nak kata apa lagi? Anwar nak kata apa? Zaliha Musaffar nak kata apa? Amiruddin nak kata apa? Amiruddin malam tadi tubuhkan 10 hotlink. 10 hotlink pula. 10 hotline. Untuk pengundi-pengundi buat aduan terhadap ini salah laku pegawai pusat mengundi, salah laku calon, salah laku wakil calon, salah laku parti-parti yang menang ini apa semua. 10 hotline. Kata Amiruddin Syahri, tuan-tuan. 10 hotline. Konon-konon dia kalah kena tipu lah tu. Batu buat 10 hotline. Engkau nak
Bagi orang komplain per satu hotline sudahlah. Tak cukup satu. 10 hotline. Amiruddin buka tuan-tuan. Konon-konon dia kalah kena tipu. Ini style Anwar Ibrahim memang tak habis dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Memang itulah perangai dia tuan-tuan. Kan? Anwar Ibrahim bukan tuan-tuan belum kenal. Dia orang Boria Pulau Pinang. Dia seangkatan lah dengan Muhammad Sabun. Boria Pulau Pinang kan? Ya, dah kalah sudah kalah. Dah hilang deposit sudah lah kan? Kalah kena tipu. Buat 10 online Amiruddin pun. Amiruddin sebenarnya dia dah malu tuan-tuan. Dia pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Johor. Habis dia dah takut. Apa nak jawab? Pukul 9.50 baru mengaku kalah. Baru mengaku hanya menang hanya 8. Sebab masa tu dia pun dah tak larat nak tunggu. Dia pun dah ngantuk nak balik tidur. Kalau dia tak ngantuk, kalau dia tak larat, mahu harus dia tunggu sampai pukul 3 pagi tu tak mengaku kalah lagi tu tuan-tuan. Mahu sampai pagi ni pun dia tak mengaku kalah lagi. Kalau dia tak mengantuk tu tak penat. Tapi sebab dah tak boleh tahan, dah mengantuk dah penat, nak lawan pun dah tak boleh. Nak kira 10 kali kira pun memang kalah kan. Tuan-tuan bayang kalau nak kalah 29,000. Nak kira berapa ribu kali pun memang 29,000. Kalau kalah 29 undi, bolehlah nak kira 7 hari 7 malam pun boleh. Kalah 29 undi. Tapi sekarang ni kalah 29,000. Kira sekali dah cukup. Tak payah nak kira 2-3 kali. Jadi Amiruddin nak bagi alasan apa? Dah kalah teruk ni, dah malu. Dia katalah kena tipu. Ketua pusat mengundi, suruh pengundi, undi lacing, dia kata. Ada seorang pengundi pakai seluar pendek, tak dapat masuk pengundi, dia kata. Ada seorang nak mengundi tapi tengok-tengok namanya telah ada orang lain undi untuk dia. Dia dah tak boleh dapat kertas undi, kata Amiruddin. Yelah yang pakai seluar pendek satu-satu. Yang tak dapat undi tu seorang. Yang ketua pusat mengundi tu ajar pengundi nak pangkah apa tu kalau betul lah seorang. Habis kalau satu don je kau dah kalah 29,000. Kan? Satu don ni dah kalah 29,000. Kau nak kira yang pakai seluar pendek seorang. Yang ini seorang. Apa benda main kira seorang tu? Orang kira main 10,000. Kan? Orang kira 10,000 satu kerusi. Dia nak kira seorang pakai seluar pendek. Seorang tak dapat masuk sebab dah terlewat sampai dah pukul 6 suku. Pun nak komplain. Seorang tengok-tengok kertas undi dia orang lain dah ambil. Dia kira seorang. Baru 3 orang. Ini dekat Permas saja dah menang 29,000. Dia nak kira macam mana? Tuan-tuan. Ini penolakan total. Bukan saja oleh orang Melayu. Tapi juga orang Cina. Orang Cina menolak Anwar Ibrahim secara total. Saya dah cakap bertahun-tahun. Memang orang Cina dah fed up dengan Pakatan Harapan. Orang Cina dah fed up dengan Anwar Ibrahim. Bertahun-tahun saya cakap. Dengan sebab itulah DAP pun nak putuskan hubungan dengan Anwar Ibrahim. Mula-mula dia cakap bulan 7 ini dia buat mesyuarat agung. Lepas tu fikir tak kena gaya. Bulan 8 pula. Bulan 8 nak putuskan hubungan dengan Anwar Ibrahim. Sebab orang Cina dah benci Anwar Ibrahim. Jadi sebelum orang Cina benci DAP, lebih baik DAP putuskan hubungan dengan Anwar Ibrahim. Mula-mula nak putuskan hubungan bulan 6. Lepas tu dah bulan 7. Lepas tu tak jadi buat bulan 8. Lepas ni tak jadi juga. Bulan 8 buat bulan 9. Lepas tu tak jadi bulan 9 buat bulan 10. Nak putuskan hubungan tu. Kenapa asyik tak jadi dia putuskan hubungan? Sebab ini jawatan menteri ni penuh dengan manis-manis. Jawatan Anthony Loke tu, Menteri Perangkutan tu penuh dengan manis-manis. Mana nak letak jawatan?
Cuba macam dengan Komeng. Jawatan Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan tu sangat berkuasa. Kalau nak buat duit memang sangatlah mudah. Mainkan buat kios saja dah 120 juta. Mana pergi kios tu hari ni? Dah letak tepi. Kena hujan panas dah berlapu. Duit negara dah habis 150 juta. Itu kalau nak kelepet. Kan? 20% dah 30 juta, tuan-tuan. Baru satu projek. Apa tak sedapnya jadi menteri? Kalau nak kelepet, saya kata bukan saya kata dengan Komen dah kelepet. Dulu dia kata Najib kleptokrasi, kaki kelepet. Hari ni, awak macam dengan Komen bila dia letak jawatan. Orang DAP dah mengarut. Kan? Ahli DAP, penyokong DAP dah mengarut, dah marah dengan Antoni Leluh. Datang pula Ling Guok Eng, cocok lagi. Memang Antoni Leluh tak guna. Lagi orang ahli DAP terbakar lagi. Ling Guok Eng tambah lagi minyak tanah. Terbakar lagi, tuan-tuan. Antoni Leluh kata, okey. Bulan 6 kita tarik diri. Jangan sokong Anwar. Lepas tu dia balik rumah, bangun tidur kan. Fikir, tak boleh ni. Bulan 6 dah tak apa hari ni. Dah tak lama dah bulan 6. Kan aku kena letak jawatan menteri ni. Menteri ni banyak ni. Banyak manis-manis ni, tuan-tuan. Nak beli kereta api je berpuluh-puluh bilion. Bukan 1-2 bilion, tuan-tuan. Berpuluh-puluh bilion. Duit. Nak beli kereta api je belum nak buat rel kereta api lagi. Nak beli kereta api aja dah puluh-puluh bilion, tuan-tuan. Saya tak ingatlah berapa puluh bilion, saya rasa 50 bilion kot. Beli kereta api aja tu. Habis tu nak besarkan pelabuhan, bilion lagi. Nak besarkan lapangan terbang, bilion lagi. Nak buat lebuh raya, bilion lagi. Memang main beliau lah, tuan-tuan. Habis kalau setakat nak kelepek 10%, 20%, tuan-tuan kira lah. Dah berapa ratus juta, dah berapa ribu juta tu kalau nak kelepek. Sebab tu kalau dah jadi Menteri Pengangkutan, tak nak letak jawatan. Walaupun ahli dah mengarut, suruh letak jawatan. Kejap bulan 6, kejap bulan 7, kejap bulan 8, kejap bulan 9. Kan? Dulu bulan 12 dia cakap nak letak jawatan bulan 6. Bila dah bulan 2, bulan 7 pula. Hari ni dah bulan 7. Dah bulan 9 pula. Hari ni kan dah bulan 7, tuan-tuan. Tak apa hari lagi. Hujung minggu ni, pencalonan di Negeri Sembilan kan. Hari Sabtu ni. Hari ni hari Sabtu ni, pencalonan di Negeri Sembilan. 3 minggu lagi, 1 Ogos. Pengundian di Negeri Sembilan. Dah Ogos. Antoni Leluh cakap dah letak jawatan nak betulkan hubungan dengan Anwar Ibrahim bulan Jun. Jangan tengok, ahli politik. Lagi dia tak betulkan hubungan dengan Anwar Ibrahim, lagi orang Cina tolak dia secara total. Seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Cina di Johor pada hari ini, tuan-tuan. Bayang ajalah Permas tadi saya dah kira. Permas saja Barisan Nasional menang majoriti 29,000. Takkah orang Cina Johor tu tolak Perintah Harapan secara total tu? Total, tuan-tuan. Dikepas. BN menang majoriti 14,900. Berbanding dulu menang 3,500, hari ini menang 14,900. Di Bukit Permai, dulu menang 4,700, hari ini menang 12,700. Di Pulai Sebatang, dulu menang 6,000, hari ini menang 13,500. Di Pekan Nenas, dulu menang 4,800, hari ini menang 12,200. Padahal 2018 dulu Perintah Harapan menang 1,300 Pekan Nenas. Perintah Harapan menang 1,300, 2018, 2022 BN menang 4,800. Hari ini BN menang 12,000.
Di Kukuh, dulu menang 8,000, hari ini menang 11,354. Di Semerah, dulu menang 4,041, hari ini menang 15,600. Tuan-tuan bayang, semua peningkatan memang 9,000, 10,000, 11,000, 20,000. Heran. Memang heran lah tuan-tuan. Ini macam di Permas ni. Macam di Permas, tuan-tuan tengok. Permas ni ramai pengundi Cina ni. Nah. Dulu menang 7,900, hari ini menang 29,000. Tu tak nak kira macam mana? Tak peningkatan 22,000. 22,000 tuan-tuan. Orang Melayu, orang Cina, orang asli, orang laut kan. Orang India semuanya tolak Anwar Ibrahim. Semuanya tolak DAP tuan-tuan. Semerang 4,000 jadi 15,000. Kemudian tidak ketinggalan Gambir. Gambir ni saya cakap satu-satunya kerusi yang kemenangan UMNO merosot. Tak ada lagi lah yang saya tengok, tak ada kerusi yang UMNO merosot. Semua naik 9,000, 11,000, 12,000, 20,000. Kecuali Gambir. Gambir dulu menang 13,427. Kali ini menang hanya 6,700. Merosot lebih kurang 6,000 lebih lah tuan-tuan. UMNO di Gambir. Jadi ini bukan sebab calon tu tak bagus tuan-tuan. Jangan salahkan calon aja apa-apa kan. Jadi Gambir ni macam apa tadi tu? Tengaruh lah. Dia ada kena mengena dengan MIC. Sebab tu dia tu tak tentu arah. Sebab dia kena mengena dengan MIC tuan-tuan. Sebab pengundi India kan tak ramai di mana-mana pun kan. Jadi bila BN letak calon MIC di satu kerusi, India tak ramai. Yang ramai Melayu. Yang ramai Cina kan. Mula pertama kali tu orang Melayu bagilah orang India MIC. Tapi kalau dah banyak kali asyik MIC orang Melayu tu pun dah pedak. Dia kata tak payahlah baik kita undi orang Melayu. Kena pula Pakatan Harapan letak Melayu, Perikatan Nasional letak Melayu, Barisan Nasional letak India kan. Dah banyak round. Jadi dia tahu ni dah Barisan Nasional macam itu, tuan-tuan. Macam di Tengaruh sebab tu Zaid Amir dipindah karavan tu daripada Tengaruh, dia pindah pergi ke Melah. Jadi baik-baik di Tengaruh tu menang 1,300. Hari ni dah menang 15,000 sebab Raven MIC dah keluar dari situ. Habis Gambir pula macam mana? Masa ada MIC kan? Gambir ni tuan-tuan, dulu kan MIC pegang agak lama. Asojan, Esko Kerajaan Johor. Itu je Asojan menang bukan Mac Action, tuan-tuan. Maklumlah kawasan majoriti Melayu dia sedia je menang. Esko pula tu. Mau tak actionnya? Tuan-tuan bukan tak tahu India ni kalau dah menang aja dia punya action kalah Anwar Ibrahim. Muhyiddin Yassin masuk pula situ 2018. MIC kalah. MIC kalah tuan-tuan. Jadi pada masa yang sama ada AJK UMNO Ledang masuk bebas. Dia kena pecat. Dan dia memang kalah lah. Dia protes. Kenapa nak letak Asojan dah berpegang MIC? Dia kata Bukit Gambir di tempat orang Melayu, tempat orang Jawa paling majoriti dalam Johor antaranya. Kalau letak MIC ni pasal apa? Ingat orang Bukit Gambir dia bodoh sangat. Aku ni orang UMNO, AJK UMNO bahagian. Aku tani bebas. Memanglah dia pun kalah sebab Muhyiddin masuk. Muhyiddin menang. Muhyiddin menang 3,088 undi. 3,088 tuan-tuan. Muhyiddin menang tak banyak, 3,000 aja. Sebab tu terip ni Muhyiddin tak berani masuk. Dia pun menang 3,000 aja. Jadi orang Jawa ni memang pentol dacing, tuan-tuan. Sebab orang Jawa ni terlampau pentol dacing kan. Zahid bagi MIC kat situ kekal. Lama-lama orang Jawa pun pedak, tuan-tuan. Tengok muka MIC. Maunya tak pedak.
Dia nak ngerono-ngerene dengan orang Tamil. Mana boleh, tak boleh. Jadi, dia bagi Muhyiddin. Muhyiddin pun menang sikit aja, 3,000. Yang separuh bagi Asrojan kalah. Yang JK UMNO bagian yang protes tu, kalah. Kena pecat lagi UMNO lagi. Jadi sejak itu, 2018 lah. Sejak itu, UMNO buat kajian semula apa semua, MIC pindah pergi Kemelah. Kemelah tu tempat UMNO. Melayu majoriti. Sama macam Gambir. Tapi sebab Kemelah tu dah pentol dacing. Kan? Ni memang dah dacing. Masuk MIC pertama kali, dia bagi MIC juga. Tapi cuba dia letak MIC situ 5-6 round. Cuba calon yang lawan MIC tu besar sikit. Macam Muhyiddin dekat Gambir kan. MIC pun kalah situ, tuan-tuan. Cuma kalau 1-2 round tu, orang Jawa tu boleh terima lagi. Super macam Tenggaru. 1 round dia bagi, 2 round dia bagi, 3 round dia bagi. Lama-lama dia cakap, apa bodoh pula kita ni nak bagi MIC tak habis-habis ni apa. Kita ni tak ada calon yang sesuai ke? Sebab tu Tenggaru itu hari menang 1,300 saja. 2022. Hari ni menang berapa Tenggaru tuan-tuan? 15,000. Sebab Raben dah tak ada situ. Raben dah pergi ke Kemelah. Dan UMNO masa itu menang 15,000. Habis Gambir ni macam mana boleh merosot undi dia? Yelah mula-mula Asrojan. Muhyiddin masuk. Asrojan kalah, Muhyiddin menang. Muhyiddin menang pun tak banyak, 3,000 PR N2022. Muhyiddin pun tak berani masuk. Kalau dia masuk, dia pun kalah. Jadi dia tak masuk. Menang UMNO di situ. Sebab MIC dah hantar Kemelah. Menang banyak lah. Masa tu menang 13,000, tuan-tuan. Gambir. Sebab orang Jawa, orang Melayu, apa semua seronok sangat lah. Dapat calon kaum kita ini. Kita keluar beramai-ramai lah. Yang anak-anak kerja jauh, telefon balik. Undi orang kita. 2022. Menang 13,000. UMNO di Gambir. Habis pada kali ini, pasal apa pula jadi 6,000? Yelah dulu dah menang besar kan. Kali ini tak undi pun dia menang juga. Yang lawan tu pula Pejuang. Pejuang hilang deposit, tuan-tuan. Pejuang hilang deposit di Gambir. Bersatu tak masuk, PAS tak masuk. Apa kata harapan pun kalah lah kan. Bukan sebab orang benci calon tu. Sebab ini dulu MIC dah pedak bagi Muhyiddin. Lepas tu bagi UMNO. Lepas tu UMNO masuk. First time UMNO masuk. Itu yang seronok bukan main lah orang ambil. Bagi UMNO beramai-ramai 13,000. Dah berapa puluh tahun UMNO tak pernah tanding situ. Bagi 13,000. Habis kali ni UMNO lagi calon yang sama. Kita tak keluar mengundi pun tentu dia menang. Memang betul dia menang lah 6,700. Cuma merosotlah undi dia. Sebab orang ramai fikir aku tak balik undi pun. Memang menang. Tambah-tambah pula hujan lebat dari pagi sampai petang. Nak keluar rumah pun tak boleh, tuan-tuan. Macam mana? Orang nak undi kan nak kena naik motor. Bukan boleh pergi mengundi naik kereta. Nak parking kereta dekat mana? Kan? Nak naik motor macam mana pula uak-uak tu semua tu? Hujan lebat daripada pukul 7 sampai pukul 4. Hujan lebat aja, tuan-tuan. Bila hujan dah berhentikan, air dah penuh dekat laman rumah, nak keluar mengundi macam mana? Sebab tu ni BM merosot di Gambir. Nak kena tahu ceritanya. Yang lain semua naik. Tengok 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 9,000, 11,000, 15,000, 20,000. Semua bertambah.
Hanya satu je Gambir merosot. Pakatan Harapan pula semua merosot kecuali Skudai. Pakatan Harapan hilang deposit pun banyak tuan-tuan. Lepas ni kita tengok Pakatan Harapan yang hilang deposit. Banyaklah, banyak. Pakatan Harapan hilang deposit di 7 kerusi ya. 7 kerusi kerajaan pusat ni. Yang kalah pun banyak lah kan. Dia masuk 56. Yang menang 8. Bermakna yang kalah 48. Pakatan Harapan kalah 48. Tuan-tuan, menang hanya 8. Habis yang hilang deposit 7. Perikatan Nasional hilang deposit 20 daripada 28. Perikatan Nasional ini makna rakyat Johor menolak Perikatan Nasional secara total. Jangan marah rakyat Johor. Sebab rakyat Johor rasa cukup, sudah cukup dengan wayang-wayang yang dimainkan oleh Bersatu dan PAS. Azmin cakap dia yakin Perikatan Nasional akan mampu membentuk kerajaan Johor. Yakin dah. Tak ada satu kerusi pun yang menang. Benih pun tak tinggal. Hilang deposit 20. Kata Muhyiddin, kita memang mengaku kita tak akan dapat membentuk kerajaan Johor. Muhyiddin awal-awal mengaku kalah, kita tak akan mampu membentuk kerajaan Johor. Bermakna kita akan menang kursi-kursi. Cuma tak boleh nak bentuk kerajaan, tak cukup 29, kata Muhyiddin. Hari besok tu tuan-tuan, hero filem Sandakan muncul. Tidak benar. Kita kekal yakin kita akan mampu membentuk kerajaan Johor, kata hero filem Sandakan. Kita ingat kaya lah ini Malaysia Bersatu menang banyak, ini boleh bentuk kerajaan ni kurang 29 ni kan. Bersatu dengan PAS, Bersatu masuk berapa tuan-tuan? Bersatu masuk 16, PAS masuk 11. Dah 27 kan? Pejuang pula satu dah 28. Nak jadi kerajaan 29 kan? Mungkin semua Bersatu masuk ni menang. Semua PAS masuk 11 tu menang. Semua pejuang masuk satu tu menang. 28. Pujuk UMNO atau Pakatan Harapan apa lompat kan? Dr. Syahrudin Jamal, Menteri Besar Johor. Konon-konon ni angan-angan pelakon utama filem Sandakan, tuan-tuan. Syahrudin Jamal Menteri Besar. Tengok-tengok abuk pun tak ada. Tak tinggal baka walaupun sikit. Itulah dia Perikatan Nasional. Bersama hilang semua 15 kerusi. Semua hilang deposit, tuan-tuan. Berarti sang kancil dia kena sembelih. Orang dah panggang kancil. Panggang apa, cicah dengan itu sos lada hitam. Hari ni semua seluruh Johor orang tengah panggang kancil. Makan daging kancil, tuan-tuan. Sedap makan daging kancil ni, tuan-tuan. Deposit 5,000 dah hangus satu kerusi. Kalau 15 kerusi tu tak kira lah. 5,000 kali 15 kerusi dah 75,000. Apa tak sedapnya 75,000 belikan daging kancil panggang cicah dengan solat hitam. Tak sedap. Itu belum kira deposit bendera lagi. Dah kalah kan nak tabut bendera pun dah malas. Hilang lagi deposit bendera pula 3,000. 3,000 kalau kali 15 dah berapa? Dah 45,000. Tak 100,000 lebih. Tu dah hangus kat situ. Rafizi cakap pakai duit simpanan dia je lah. Tak habis-habis pakai duit simpanan. Dulu buat input pakai duit simpanan. Buat terak Ayuh Malaysia buat pakai duit simpanan. Hari ni terak sang kancil pakai duit simpanan. Duit deposit calon duit simpanan. Berapa banyak simpanan Rafizi ni, tuan-tuan?
Betul ke dia tu banyak simpanan tak habis-habis, asyik simpanan aja. Kerja tak berapa hari, simpan je lebih. Kan? Jadi yang hilang deposit kita sambung video selanjutnya. Sekian. Terima kasih.